Matematik tingkatan 4 bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik. Soalan apabila dia memberikan kita fungsi kuadratik dan dia suruh kita mencari persamaan paksi simetri. Okey, step pertama adalah kita kena mengenal pasti dahulu nilai A, nilai B dan nilai C. Di mana nilai A kita adalah negatif 3, nilai B kita adalah negatif 2 dan nilai C kita adalah positif 5. So kita tulis balik. A sama dengan negatif 3, B sama dengan 2, C sama dengan 5. Step yang kedua adalah kita perlu menggunakan formula persamaan paksi simetri, di mana formula persamaan paksi simetri ini sudah diberi, iaitu X bersamaan dengan negatif B per 2A, di mana nilai A kita adalah negatif 3 kan, dan nilai B kita adalah 2. So kita gantikan sahaja nilai X bersamaan dengan negatif buka kurungan 2 dibahagikan dengan 2 buka kurungan negatif 3. So negatif dengan positif didarabkan akan jadi negatif 2 dibahagikan 2 darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 6. Maka jawapan akhir kita ialah X bersamaan dengan 1/3. Itu sahaja.